Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Azmi bin Azizi. Hari ini saya ingin mencadangkan 4 aktiviti untuk kanak-kanak best. Sebelum kita mula meneruskan aktiviti yang pertama, kita buat sesi pemanasan badan dulu. Aktiviti yang pertama ialah skipping. Jadi kita buat skipping selama seminit. Okay? Ready? 1, 2, 3. Sebelum kita melakukan bodyweight squat ni, kita cari dulu tempat yang luas dan selesa untuk membuat bodyweight squat ni. Okey. Yang kedua, saya nak tunjukkan postur badan. Bila kita dah ready, kaki kita perlulah buka seluas bahu. Lepas tu bila kita menundukkan badan kita, bila kita turun, kaki kita tak boleh bengkok ke depan, tak boleh menyelihi sini. Okay, jadi bila awak turun macam ni, bengkokkan dulu. Okay, ready? Cakap dah seminit lah bro. Okay guys, aktiviti yang ketiga ialah plank. Okay, sebelum plank kita perlulah berada dalam tempat yang keadaan luas dan tidak berlekuk-lekuk agar tangan kita tidak sakit bila membuat plank. Okay, yang pertama, ni saya tunjukkan cara untuk plank. Plank perlulah berada dalam keadaan lurus, kaki rapat di belakang, dan apabila kita naik, badan kepala perlulah ada angkatkan sikit, tak boleh turun. Lepas tu buntut perlu turunkan sikit, tak boleh meninggi sangat. Okay, kita buat dalam masa seminit. Baru 40 saat. Jumping jack. Jumping jack senang. Saya rasa semua orang tahu jumping jack macam mana. Okay? Kita perlu berada dalam keadaan ready dan buat mengikut serentak. Tangan bila tangan buka, kaki buka, dan jangan tutup, kaki tutup. Okay, ready? 1, 2, 3.